setiap proses berjalan lancar dan selamat. Selain bangunan komersial, aktiviti ini turut melibatkan rumah kediaman yang ingin dilakukan pengubahsuaian atau renovasi. Penjara Pudu yang dahulunya dikenali sebagai Pudu Gold terletak di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur, dirobohkan sekitar tahun 2010 bertujuan untuk pembangunan semula kawasan bandar. Penjara yang dibina pada tahun 1891 di atas tanah seluas 10 hektar itu pernah digunakan sebagai tempat tahanan tentera bersekutu yang ditawan Jepun ketika Perang Dunia Kedua. Perubahan dijalankan kerana bangunan ini dianggap tidak lagi sesuai berada di tengah-tengah kepesatan bandar. Tahun lalu, Stadium Shah Alam dirobohkan sepenuhnya bagi memberi laluan kepada fasa pembinaan Kompleks Sukan Shah Alam yang baharu. Struktur lama stadium ini dirobohkan bermula Julai 2024 dan roboh sepenuhnya pada Jun 2025. Perubahan dilakukan secara berperingkat menggunakan jentera berat seperti jengkaut yang dilengkapi pemecah konkrit. Terbaharu kondominium 12 tingkat yang pernah menjadi penempatan mewah sekitar tahun 90-an bakal dirobohkan sebelum akhir tahun ini. Selepas lebih 3 dekad, bangunan usang yang mencemar pandangan ini bakal dirobohkan selepas mendapat perintah mahkamah. Peralatan dan jentera khas digunakan sepanjang proses perubahan bangunan-bangunan ini bagi mempercepatkan kerja serta mengurangkan risiko. Kerja perubahan, pembinaan baharu dan renovasi yang melibatkan struktur bangunan perlu mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan PBT dan mematuhi undang-undang. Baik, itu dia antara tipe-tipe perbincangan yang kami nak bawakan kepada anda di Malaysia hari ini. Masih lagi temankan kami berdua, Hanim Iswan dan juga Nazruddin Rahman untuk anda. Ini berkaitan dengan roboh dan juga ubah suai bangunan. Mungkin bagi kita rasa macam alah tak apalah ni kerja pihak berkuasa lah ya, mereka terlibat. Tapi sebagai penduduk dan juga orang awam, sepatutnya kita tahu berkenaan perkara ini sebab mungkin juga boleh membabitkan kepada hak dan juga kepentingan kita yang berada berdekatan. Tepat sekali. Apakah hak anda, apakah prosedur yang terbabit dan bagaimana untuk melakukan papasan jika kerosakan berlaku. Jadi kita bersama dengan Profesor Madya Teknologi Surveyor Dr. Muhammad Fazil Mat Yassin, Fellow dan Ahli Majlis Pertubuhan Juru Ukur Diraja Malaysia atau Royal Institute of Surveyors Malaysia. Assalamualaikum. Juga kita bersama dengan Profesor Madya Surveyor Dr. Irwan Muhammad Ali dari Program Ukur Bangunan Fakulti Alam Bina UiTM Cawangan Perak dari Akademi yang juga kita bawakan. Terima kasih Profesor kerana bersama kita pada pagi ini. Ada 2 orang Profesor Madya dengan kami ya. Mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu dengan laporan tadi mengatakan bahawa selepas 3 dekad hampir pasti bahawa akhirnya Highland Tower ni sebuah lokasi yang begitu ikonik dengan kita kerana kejadian yang berlaku ni akan dirobohkan. 30 tahun, 3 dekad ini. 32 mungkin, tahun. Macam mana kita nak tahu berkenaan dengan prosedurnya? Apa sebenarnya prosedur untuk merobohkan bangunan-bangunan yang mungkin terbengkalai, tidak diguna pakai dan sebagainya? Silakan. Dr. Iwan dulu. Dr. Iwan? Mungkin kita mulakan dengan prosedur dia. Pertama sekali, aspek yang perlu diberi perhatian adalah keselamatan. Satu adalah keselamatan yang perlu diperhatikan adalah stakeholder yang terlibat, pemilik bangunan ataupun bangunan yang sedia ada di persekitaran, yang sedia ada perlu diberi perhatian yang serius. Sebab kerja-kerja perubahan ni dia bukan macam kita masuk tempat tu and then roboh macam tu, tak boleh. Dia perlu dibuat satu penilaian, aspek-aspek penilaian risiko juga perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan seperti mana yang telah kita bincang sebelum ni berkenaan dengan perlu dilaksanakan pemeriksaan dilapidasi. Tujuannya adalah sangat penting supaya selepas daripada proses perubahan ini berlaku, jika sekiranya berlaku tuntutan di pihak-pihak yang berkaitan, akan merujuk kepada laporan ini untuk tindakan selanjutnya. Itu antara proses yang perlu pada saya sangat penting untuk dilaksanakan. Jadi kita tumpukan perhatian kepada bancian yang Tuan maksudkan sebentar tadi ya. Jadi kita akan melihat staf yang akan ke rumah penduduk-penduduk ataupun pemegang-pemegang taruh
untuk kita buat satu bancian apakah kerosakan yang ada di bangunan atau rumah mereka? Adakah ini tepat? Ya, sepanjang proses pemeriksaan dilapidasi dilaksanakan, akan ada wakil daripada yang kita masukkan pihak juruukur bangunan yang akan pergi ke setiap premis di dalam perimeter kawasan yang mungkin terjejas untuk mendapatkan konsen daripada pemilik rumah. Setiap penduduk ya? Setiap penduduk. Dalam perimeter yang terlibat. Patutlah 32 tahun untuk Highland Tower mendapat pengesahan ya. Untuk mendapat maklum balasnya. Ya betul. Dr. Mat Fazil, mungkin kita boleh kongsikan juga mengambil contoh kes study kepada Highland Tower sini. Dan mungkin banyak jugalah kejadian-kejadian lain dengan bangunan yang tak siap, yang dah siap tapi mungkin terbengkalai dan sebagainya. Perlukah sesuatu bangunan ini memang dirobohkan sebagai jalan terakhirnya? Walaupun mungkin melibatkan kepada kos-kos yang besar terhadap proses tersebut. Sebab dalam kepala kita mungkin kita rasa roboh ni roboh je lah. Tapi orang tak tahu di sebalik nak merobohkan tu. Melibatkan kos. Kos juga tu. Nak buat mungkin lebih mahal daripada pembuatannya. Betul. Okey, gini Anif, bangunan ni dia macam benda hidup juga. Dia melalui fasa-fasa dia lah. Dia ada, kalau kita tengok bangunan ni dia ada dua hayat. Kalau manusia ada satu je, nyawa ada satu je. Bangunan ada dua hayat. Sekurang-kurangnya ada dua hayat. Yang pertama ialah hayat ekonomi. Yang kedua ialah hayat fizikal. Hayat fizikal itulah struktur itu, selagi mana bangunan itu boleh berfungsi, memenuhi fungsi dia lah. Kalau dia sebuah universiti, dia sebuah universiti. Kalau dia sebuah kedai, rumah bagi tempat tinggal orang dan sebagainya. Bumbung dia berfungsi sebagai untuk melindungi daripada cuaca dan sebagainya. Itu jangka hayat fizikal. Lagi satu ialah jangka hayat ekonomi. Jangka hayat ekonomi ini sebagaimana bangunan tersebut boleh difungsikan sebagaimana yang ni dan mendapat pemilik bangunan tersebut mendapat faedah dia. Kedua-dua hayat ini seperti juga benda hidup, benda yang lain dia boleh sampai ke peringkat hujung dia lah. Yang mana ianya perlu robohkan sampai tahap untuk dia dirobohkan dan sebagainya lah. Ataupun kalau kita tak nak roboh ni, itulah tadi kita mungkin ada pilihan lain selain daripada merobohkan ni, kita mungkin juga boleh buat pengubahsuaian. Bagi contohnya bangunan-bangunan yang tersenarai dalam dalam bangunan bersejarah UNESCO dalam UNESCO dan sebagainya, dia tak boleh dirobohkan sewenang-wenangnya walaupun keadaan dia macam mana dan langkah yang paling sesuai ialah mungkin kita boleh buat refurbishment ataupun kita kembalikan dia dalam keadaan asal supaya bangunan-bangunan yang dia menyimpan ciri-ciri warisan, samalah macam Tanjak kita lihat tadi kan, dia menyimpan nilai warisan dan tak boleh dimusnahkan begitu saja. Kalau kita lihat kes Highland Tower inilah yang telah terbengkalai 32 tahun seperti Hanif maksud sebentar tadi. Jadi apabila kita robohkan bangunan ini, semestinya akan ada tindak balas ataupun efeknya kepada penduduk setempat. Katakan ada gegaran dan sebagainya, tiba-tiba rumah kita pula ada rekahan atau mungkin mendapan. Di manakah penduduk harus mencari pampasan? Kepada siapa? Kepada pemilik tanah yang baru atau mungkin PBT, pihak berkuasa tempatan? Macam mana? Okey, tujuan utama dilapidation survey ataupun tinjauan dilapidasi itu dilakukan adalah tujuan adalah untuk merekodkan sebarang kerosakan sedia ada pada bangunan ataupun utilities yang berada dalam perimeter. Okey, itu tujuan utama dia. Berapa jauh dia orang cover? Okey. Jarak dan sebagainya itu ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan lah. Sebagai contoh dia kata 60 meter daripada jarak parameter jarak tapak untuk buat kerja perobohan dan sebagainya. Mungkin kita mengambil kira berbagai aspek lah, impact daripada contoh macam gegaran ataupun excavation, ada pergerakan tanah dan sebagainya. So apabila berlaku direkodkan kerosakan, sebagai contoh ada retakan pada bangunan ataupun mendapan pada bangunan tersebut, kita rekodkan dalam survey tersebut. Andai kata selepas saja semasa projek perobohan itu dilaksanakan, impact daripada machinery atau pergerakan machinery ataupun kerja perobohan itu sendiri menyebabkan kerosakan pada pemilik bangunan. Pemilik bangunan boleh membuat tuntutan kepada
pemaju yang berkenaan. Pemaju yang berkenaan. Pemaju yang berkenaan. Jangan Tapi ke PBT ada pula. juga kes Anas, ada juga kes di mana dia buat tuntutan tapi sebenarnya kerosakan tu memang dah berlaku pun. Sebelum tu. Retakan tu dah berlaku. Ini untuk mengelakkan Ya. sebarang penipuan. Betul. Sebab tu penting laporan tu. Itu adalah evidence kepada keadaan sedia ada sebelum projek itu dilaksanakan. So dia sebenarnya laporan tu untuk melindungi pemaju. Kontraktor, dan dia juga untuk melindungi pemilik bangunan. Pemilik premis yang berdekatan lah. Rumah bangunan dan sebagainya. Okey, kami nak raikan ada satu komen di Facebook Malaysia TV3. Kalau anda ada komen berkaitan dengan isu ini, silakan juga. Okey, ini daripada Zahid Paan. Roboh bangunan lama dan bina balik semula. Bina balik semula bangunan sama tapi naik taraf. Bagus katanya, dapat nampak perbezaan bangunan lama dengan baru punya. Yalah, ini antara kes tadi yang banyak sekali lah yang berlaku, termasuklah menjaga bangunan-bangunan yang berada dalam kawalan dan juga seliaan untuk UNESCO dan sebagainya. Okey, ini bawa saya kepada satu persoalan yang berikutnya. Dr. Iwan mungkin. Sebab saya masa zaman belajar dulu, saya suka kes-kes tadi membabitkan stadium. Saya suka pergi ke stadium Satu Malaysia yang saya suka. Fasiliti sukan lah. Dan sekarang ni pun ada kes membabitkan ialah Stadium Merdeka yang masih lagi di Kawasan dijadikan kembali kepada ketika zaman dulu warisan. Dan juga berbeza pula dengan Stadium Shah Alam yang dirobohkan untuk dibina kembali kompleks sukan dekat situ. Tapi yang menjadi persoalan saya adalah termasuklah Stadium Shah Alam dan mungkin kepada Highland Towers yang akan bermula minggu depan ni kan. Begitu lama proses untuk merobohkan kepada satu bangunan yang besar ni. Sebab kita biasa tengok dekat movie letup je settle. Bom habis. Macam mana sebenarnya prosedur merobohkan suatu bangunan ni, Doktor? Sebab proses melibatkan banyak pemegang taruh, stakeholder. Sebagai contoh, kalau stadium, satu melibatkan pemilik stadium itu sendiri. Perlu mendapatkan concern, kebenaran. Dan juga pihak berkuasa tempatan di mana lokasi stadium tersebut. Dan termasuk juga seperti yang kita bincangkan tadi, penduduk di parameter lokasi stadium itu. Dan proses-proses penilaian bukan setakat penilaian pemeriksaan dilapidasi ini penting dilaksanakan. Penilaian risiko juga perlu dilaksanakan berkenaan dengan apa yang akan berlaku, potensi-potensi risiko yang akan berlaku melalui bila kerja-kerja perubahan ini dilaksanakan. So pihak pemaju akan ada perancangan plan A, plan B, plan C. Sekiranya apa-apa kejadian yang tidak diingini berlaku, ada backup plan. Ada backup plan dia. Semuanya cuba disediakan sebaik yang mungkin. Ya. Jadi saya terfikir juga bangunan Highland Tower ni memang tinggi. Kan? Jadi kalau nak adakan perubahan, memanglah kita kena ambil maklum balas daripada pemegang taruh di sekeliling. Mungkin banyak. Mungkin mengambil masa yang lama. Ni yang mega lah. Mega. Katakanlah saya nak buat renovasi kat rumah saya lah. Rumah dia 3 tingkat. Tak. Satu tingkat je. Tapi mungkin saya dapat bonus yang lebih. Jadi saya nak tambah lagi satu tingkat. Tapi awak nak robohkan dulu macam tu? Mungkin ada renovasi, ada ketuk-ketuk okey. sedikit dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dekat kawasan penduduk dan sebagainya, dia jalan aja kan. Tapi sebenarnya ada prosedur di sebaliknya. Adakah kita harus mengambil maklum balas? Adakah kita harus menjalankan bancian dilapidasi seperti yang disarankan untuk rumah? Macam mana? Okey, bagi tujuan renovasi rumah individu, pemilik individu ni, biasanya terletak di bawah pihak berkuasa tempatan lah, majlis daerah, majlis pemandaran dan sebagainya. Jadi kalau kita nak buat tambahan tingkat, tambahan ruang dan sebagainya ni, kita kira major renovation lah. Dan dia tak boleh buat sesuka hati ya. Kerana apa? Kerana kalau kita nak sekarang ni ada macam-macam orang buat renovation kan. Betul. Ada open concept lah, ada buat minimalis apa semua kan. Nak tujuan dia untuk memenuhi kehendak ataupun cita rasa tuan rumah dia kan. Suka hati dia lah dia nak buat macam mana dan sedap mata memandang dia. Tapi sebenarnya kalau kita nak buat apa pun, dia sebenarnya mesti dalam ruang lingkup undang-undang lah. Dan dalam bangunan ni kita tak nampak apa benda yang ada dalam dinding tu. Kita tak nampak apa semua tiang ada kat mana, apa semua orang awam ya. Dalam tu mungkin ada pendawaian elektrik, dalam tu mungkin ada pipe air, dalam tu ada telecommunication, mungkin dalam tu ada sewerage line, pipe pembetungan dan sebagainya. So nak buat perubahan kita nak buat pengubahsuaian tu tak boleh buat sewenang-wenangnya. Mesti mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan. Dan pihak berkuasa tempatan mesti dia akan merujuk kepada
arkitek dan juga engineer dan juga juruukur bangunan yang bertaliah yang dilantik lah sebelum kelulusan itu diberi. Tapi kalau misal kata untuk kerja-kerja kita nak buat panel wall kertas dinding, mengecat dan sebagainya. Dia selagi mana dia tak memberi gangguan kepada jiran-jiran tetangga dan sebagainya tu Sekadar kosmetik. Kosmetik apa semua tu tak bagi saya tak ada masalah. Tak ada masalah. Bagaimana pula dengan hak jiran-jiran di sebelah? Adakah mereka punya kuasa untuk engkau ketuk-ketuk ni habis, bini ni aku letak stop work. Adakah pengantara atau jiran-jiran mempunyai kuasa untuk membidas? Ada hak tak? Kuasa tak ada, tapi hak dia Hak dia ada. Hak dia ada. Dia ada hak untuk betul. buat pengaduan kepada pihak berkuasa tempatan dan pihak berkuasa tempatan berhak untuk keluarkan notis pemberhentian kerja. Andai kata kerja-kerja tersebut mengganggu jiran tetangga. Tapi bagi rumah strata, rumah bertingkat dan sebagainya, biasanya pihak JMB ataupun JMC dia menetapkan peraturan yang sangat terperinci dan juga ketat untuk penghuni bangunan tinggi contohnya untuk buat pengubahsuaian dan sebagainya. Weekend tak boleh ketuk-ketuk. Apartmen dan sebagainya kan. Masuk Ni pun mesti pernah rasa ni. Saya pernah. Mungkin untuk tambahan tadi, kalau untuk biasanya di PBT, kerja-kerja ubah suai ini biasanya salah satu syarat dia perlu mendapatkan persetujuan daripada jiran. Ini mesti Mesti. kepada penonton-penonton kita yang ingin melakukan sewenang-wenangnya, awas mungkin ada jiran-jiran kita yang kita perlu prihatin Okey, kita dah berada di pojok perbincangan ni, mungkin sedikit nasihat sebab saya percaya topik ini kita rasa macam jauh sikit daripada kita. Selagi yang tak kena kepada diri sendirilah. Sebagai orang awam, sekiranya nampak bangunan-bangunan besar yang mungkin sebab banyak mungkin bangunan terbengkalai dan sebagainya. Apa yang kita perlu tahu berkenaan dengan hak kita? Apabila ada sesuatu projek tu kita tahu nak dirobohkan ni. Apa yang perlu kita tahu juga yang kita pun mungkin terlibat sama ke, mungkin bangunan ni depan rumah aje apa semua ke, apa yang perlu kita bersedia daripada sudut-sudut merobohkan bangunan-bangunan ini, doktor? Okey, sebagai orang awam ataupun penduduk yang ada kepentingan secara langsung di situ, kita yang pertama sekali kita mesti mengambil maklumlah bahawa ada satu projek ataupun ada satu aktiviti yang sedang berlaku di kawasan perumahan, kawasan kejiranan kita lah. Yang tu yang pertama. Dan yang kedua ialah kita kena kena alert ataupun kena maklum bahawa kerja-kerja ni dia apa skop kerja yang hendak dilaksanakan dan mungkin kerja-kerja tersebut ada implikasi kepada kita lah. Dan saya suka bagi nasihat di sini mungkin untuk kepada penonton-penonton MHI. Apa-apa pun kalau kita nak buat, contoh macam kita nak buat renovasi dan sebagainya, yang penting pertama sekali kita kena jaga kerukunan dengan jiran tetangga lah. Dan itu yang mustahak sekali lah. Yang kedua apa yang kita nak buat tu mesti memenuhi keperluan dan juga dalam konteks kerangka perundangan lah. Dan kita buat ikut peraturan. Kita hantar permohonan kepada pihak berkuasa tempatan supaya tak tertimbul isu di belakang hari nanti. Alhamdulillah. Untuk Dr. Irwan pula Ada tambahannya sikit? Antara pihak-pihak yang kita boleh rujuk untuk mendapatkan nasihat ialah juruukur bangunan berdaftar. Juruukur bangunan berdaftar ni, kalau juruukur bangunan dia macam doktor. Kalau kita sakit, kita pergi jumpa doktor. Okay. So untuk bangunan ni, juruukur bangunan ni dia adalah doktor kepada bangunan. So untuk kita mengenal pasti sama ada bangunan kita sihat, dalam keadaan baik apa semua, perlu mendapatkan nasihat daripada doktor bangunan. So juruukur bangunan. Surveyor lah. Surveyor. Surveyor. Saya sukalah nasihat ni. Betul. Doktor bangunan. Dia ada satu pepatah. Allah SWT ni dia sebagai pemelihara manusia. Okey. Juruukur bangunan dia pemelihara bangunan anda. Khalifah bangunan. Allahu Akbar. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Teknologis Surveyor Dr. Muhammad Fazil Mat Yassin, Fellow dan Ahli Majlis Pertubuhan Juruukur Diraja Malaysia, dan juga Profesor Madya Surveyor Dr. Irwan Muhammad Ali, Program Ukur Bangunan, Fakulti Alam Bina UiTM Cawangan. Okey Nas, lepas ni kalau kita nak roboh-roboh bangunan ke, Betul. kita nak rujuk kepada juruukur bangunan, Betul. kita dah ada dua surveyor. Dua-dua pun doktor juga ya. Terima kasih banyak sekali lagi. atas pengurusan Nanti kita jemput bersama. lagi. Sangat menarik kerana saya percaya mungkin ini di luar bidang kita kepada sesiapa yang mungkin agak asing dengan perkara ini. Tapi untuk robohkan bangunan, ubah suai bangunan juga ada kaedah dan prosedurnya. Harap anda semua tahulah ya, maklumlah selepas insya-Allah. Betul. Kalau anda ingin mengetahui hak anda, hubungi doktor bangunan ataupun seorang juruukur